Alright gang, so yang enjin yang kita basuh hari tu, yang susah nak keluar magnet tu, dah settle. Okay, inilah motor dia. Inilah motor dia. Dan spek 57 je, 57 basic. Okay, so tak boleh. So ginilah dia bunyi-bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Exhaust pakai NLK. Bunyi enjin macam ni lah. Okay. LCV1 ES clutch function dah settle. So balik lah. Alright, assalamualaikum guys. Okay, so video kali ni bikin bergerak lagi guys. Dan memang tu kerja aku. Memang ini je lah videonya. Okay, tapi tak apa, nanti kita akan buat video yang lain-lain tu. Okay, tapi video kali ni ialah video pasal apa kita cakap pasal sebiji LCV1 bukan LCV4. Okay, dan LC ni dia beli second. Dia beli second hand. Dan ni ke? Okey, bukan, salah jalan. Tersalah jalan rumah customer. So kita kena patah balik lah. So kita cakap dulu, okay, sebelum salah jalan lagi, okay. Dan video cakap apa tadi? Motor customer kali ni dia beli second, dan motor tu dah spek 57 dah. Okay. Dan dia tak tahu sangat apa benda yang customer lama dia buat. Customer lama pula, owner lama dia buat. So dia nak buat spek 57 sekali overhaul. Okay. Dan dia ada modal dalam 1,500 je. Dan aku kena menepati modal dia tu lah. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Kita akan memaksimumkan pengeluaran duit dia untuk motor dia. Okay, so 1,500. Okay, so jom kita tengok motor dia. Dan aku akan menceritakan apa benda yang ada dekat enjin dia dan apa cerita dia. Jom. So sekarang kita dekat Kuantan. Aku balik kampung lah. Okay, balik Pekan. Dan sekarang kita dekat Kuala Penor. Okay, dekat Kuala Penor, customer Kuantan. Ni jalan dia. Ini jalan dia. Alright, so kita dah sampai dekat rumah customer. Alright gang, so cuaca gelap. Dan ini enjin dia yang kita dah pasang crankshaft, yang dah kita tukar rod AKK, bearing. Okay, bearing. Tadi aku dah leraikan dah enjin ni. Lepas tu aku pergi kedai beli spare part sikit. Okay, lepas tu bearing C3 satu set. Okay. Dan gear racing 1, 2 dan 4. Okay. So inilah biasanya kalau kita overhaul enjin, memang kita letak 3 beradik ni, rod, full bearing dengan gear racing 1, 2, 4. Okay, kita akan letak 3 beradik ni. Okay. Dan enjin dia ni, nanti kita cerita pasal blok dia. Nak pasang ni jap. Alright gang, so bahagian clutch dia, kita tukar auto shoe dia sekali housing dia. Satu set lah auto clutch. Dan hyper clutch ni memang dia dah pakai. Dan clutch plate dia masih ok lagi. So kita just pakai je balik, tak ada masalah. Okay, benda yang boleh jimat, kita jimat. Dan aku nak cakap sikit pasal blok dia. Blok dia ok. Okay, cantik je. Okay, blok dia ok. Cumanya piston dia ni, dah ada cala. Macam ni. So takut lama-lama dia akan menghakis blok. Okay, belah sini macam ok. Belah sini dia berjalur-jalur ni. Okay, so kita tukar piston baru.
Kita tukar piston baru, yang cutting standard jugalah. Okey. Dan head dia ni okey, valve semua okey. Right, valve semua okey dan kita akan pakai cam standard FZ dan spring valve racing lah. Okey. So itu sahaja untuk barang-barang dia. Carburetor kita akan cuba setting carburetor yang ada kat motor. Kalau tak dapat nak setting, kita tukar carburetor lain lah. Which is carburetor NSR juga tu. Tapi kita try dululah. Okay gang, so engine kita dah siap pasang dah. Dah siap pasang. Okay, itu je lah pasal engine ni. Dan motor dia ni kita tukar carburetor sekali. Sebab carburetor asal dia macam susah nak setting. Lepas tu timing dia drop, lepas tu mati. Lepas tu dia lemau sikit. Respon dia tak secepat yang ni. Owner pun cakap selama ni pun motor tak sedap bawa. Mungkin lah carburetor tu terlalu lokal untuk mungkinlah dia terlalu lokal. Motor carburetor beli berapa ringgit? Mungkin dia terlalu lokal daripada yang lokal ni. Ini pun lokal. NSR mana ada original. Susah nak dapat SP original. Okay, so ni lah bunyi dia. So respon dia lagi mengancam daripada yang tadi tu. Dan setengah jam nak kat sejam juga aku duk cara carburetor ni. So alhamdulillah okey lah motor dia ni. Okay, dah tu je lah. Dah lah, jom lah kita balik. So aku payung sikit. Pemandangan ada burung-burung sikit.